Off. Dengar balik. Okey, selamat pagi. Selamat pagi semua. Saya berada di kawasan rumah tangga Pangsapuri Kenanga, Taman Putra Perdana daerah Sepang, yang merupakan salah satu kawasan rumah tangga di daerah Sepang. Dan apa yang saya nak sampaikan kepada rakan-rakan rukun tangga di negeri Selangor, kawasan rukun tangga ini adalah merupakan salah satu contoh kawasan rukun tangga yang kita perlukan di negeri Selangor ini, kerana di kawasan arti Pangsapuri Kenanga ini telah pun diberikan penghormatan oleh Majlis Perbandaran Daerah Sepang dalam kategori komuniti yang merupakan johan bagi pertandingan tersebut. Jadi inilah tuan-tuan dan puan kepada kepimpinan kawasan rukun tangga di seluruh negeri Selangor, apa yang kita harapkan dengan kewujudan kawasan rukun tangga, ianya akan memberikan manfaat dan juga kebaikan bukan sahaja kepada komuniti tempat tinggal tersebut, tetapi juga kepada agensi-agensi, sama ada agensi persekutuan, kerajaan negeri dan sebagainya, dalam usaha kita untuk meningkatkan semangat kejiranan dan semangat perpaduan. Saya mengambil kesempatan mengucapkan syabas dan tahniah kepada Cik Muin, iaitu pengurusi kawasan rukun tangga di sini dan seluruh jawatankuasa rukun tangga di sini yang telah membuktikan kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Syabas dan tahniah.